Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, welcome back to The Darkcast. Yep. Welcome back bang. Welcome back. Right. Langgar atau tak langgar bang? Langgar tak langgar? Benar atau tak benar? Benar atau tak benar? Saya nak masuk sikit lagi kat dalam Abang Saiful Apik, kita punya Malaysia's first superhero ni, Cicak Man. Yep. Kita nak masuk kat dalam kepala abang sekarang ni. Yep. You know, can you share a bit with us? Okay, what I can say is when you pray for the rain, always be prepared for the mud. Maksudnya bila kita mendoakan hujan tu turun, kita kena sentiasa bersedia untuk lumpur. So kegagalan ni ibarat hujan, kejayaan tu ibarat matahari. Dua-dua penting. Sebab dengan adanya dua-dua ni, maka terbitlah pelangi. So sama juga dalam kerjaya kita, dalam kehidupan kita. It's the same thing, it's a fact. So benda ni memang itulah nature-nya manusia ni dalam kehidupan, dalam kerjaya, dalam berkeluarga. So yalah, sebelum ni kita dah cerita the hooray part. Sekarang mungkin the hare part. There's always a pros and cons. Because I know your story, the one that you're going to share, must be relatable to a lot of people. Of course. So yeah, kita no bars bang. Abang kena cerita habis-habisan ni. Ya. Saya tak nafikan sendiri, memang dalam industri kita sama ada yang sampai, maksudnya yang kita dapat tahu, ataupun mungkin dipendam. Tak dapat dinafikan, memang dalam yalah, pada saya apa sektor sekalipun, tak kira lah perniagaan ke, I mean the showbiz industri hiburan ni sendiri, memang akan ada benda tu, akan wujud benda tu, yang mana kadang-kadang yang lazimnya bila kadang-kadang ditipu kan, dah berempah pulas tapi ditipu, maksudnya kadang-kadang ada pembayaran tak setimpal. Lepas tu ada juga yang sebenarnya masa mula-mula deal lain, lepas tu dalam abang ada cakap yang itu pasal ingatkan macam cameo saja, sikit lagi tiba-tiba terpampang kat depan, tiba-tiba jadi leading kan. Patutnya tu dah deal lain, yang ni And ada satu kisah yang saya rasa antara yang paling tragik lah. Dia mungkin bukan pelakon, tapi dia seseorang yang terlibat dalam perfilman lah. Mana beliau adalah seorang stuntman. Dan saya tak pasti dengan kejadian yang lain, tapi itu satu-satu yang saya ingat lah. Sebab saya quite close dengan dia jugalah. Pernah bekerja sama dengan dia. And tragiknya dalam satu scene tu, bukan filem saya, tapi dia berlakon, masa tu dia kena buat free fall. Free fall saya tak perasan tingkat 5 macam tu lah. Jadi mungkin kerana miscalculate ke, atau ayalah, kadang-kadang benda nak jadi kan. Maka bila dia melakukan adegan stunt tu, sehingga dia meragut nyawa dia lah. Innalillah. Benda nak jadi kan. Tapi kadang-kadang kita tanya balik, jadi apakah jaminan ataupun yalah, bila dah jadi macam tu, apa dia punya pampasan kan? I'm assuming misalnya ada work compensation, insurance dan sebagainya. That's what I'm assuming lah. Tapi itulah, unfortunately, yang saya dengar, warisnya diberi bayan RM1,000 saja. I mean, kadang-kadang saya fikir semurah itu nyawa seorang manusia. Ini yang macam cerita uncle tu ni. Tapi ni kematian yang abang cakap pasal ada satu uncle ni, dia buat just to do performance for him. He just want to do it, you know. Nak dapatkan kan? hero hore, you know, dia just nak buat untuk, tapi orang bayar dia RM5 satu lagu. Macam itulah ibaratnya. Tapi ni melibatkan nyawa kan. Betul. So dah lagi tragis lah. So kadang-kadang yalah, bila kita nak cakap, saya tak tahu sebelum ni saya pernah cakap tak, like macam kalau kita nak cakap life is unfair, it's just like you're talking to a lion, like please don't eat me because I won't eat you. So kalau kita cerita pasal Hollywood, kita ambil contoh lah mereka-mereka yang mungkin terasa, saya tak tahu kenapa sebenarnya, sama ada mereka pressure atau depressed, ataupun jadi tekanan yang sangat sampai mengakibatkan mental disorder, yang sampai banyak suicidal
yang berlaku kan. Kejadian-kejadian bunuh diri, even kalangan penyanyi macam kita tahu Kurt Cobain, and then penyanyi Linkin Park Chester, and then Audioslave punya penyanyi juga, and then kalau industri filem tu sendiri, kalau kita tengok macam one of the best comedian yang pada saya, yang saya sanjung, a very respectful person, which is Robin Williams lah. Robin Williams, yes. So agak tragic juga bila kita tahu kisah sebenar. Daripada luar kita ingatkan dia happy. Ya. Dengan semua filem-filem yang dia ada, Mrs. Doubtfire, banyak lagi filem-filem yang dia main. So like stand up comedian ni, dia, when he was doing stand up, you wouldn't, dengan the energy dia yang ada macam itu. Especially he's the one of the greatest comedian. Buat orang ketawa, buat orang senang hati. Tapi apa dia punya backflip tu yang kita rasa macam, what is the worst thing yang the big disturbance yang mengganggu sampai dia buat keputusan sampai tahap macam tu. Sampai yalah, saya rasa macam even like macam Joker dalam film Batman, I mean pun sama juga, the same case juga kan, that character. Kalau kita sesuatu yang tragic tu lain, tapi ini yang dia sampai apa dia sebenarnya tekanan tu, apa yang membuatkan dia burn out, dia rasa macam life is nothing. Padahal macam saya cakap tadi, baru jadi bintang filem ni je satu benda yang semua orang berebut kot. Orang beratur to be where I am. I mean, because you are the business. You are you see, like everybody is making money out of you. And of course semua orang like dream to be there. So macam saya fikir macam diorang ni lagi hebat. So apa yang membuatkan diorang rasa last kali nothing, dia jadi nothingness. Saya bukan nak compare bang, tapi ada satu sama juga macam kita nak cakap arwah mendiang, mendiang Robin Williams. Dia yang gagal lah, basically dia terpaksa, because ni topik bunuh diri, killing himself, ini memang kena edit lah benda-benda ni semua. Ni topik yang betul-betul patut kita, mental health dan stuff, patut kita cakap, bukan memperlekehkan, tapi membawakan ini dalam platform ni supaya people have awareness. This thing is real. Kau tengok orang tu happy macam mana pun, mungkin kita tak tahu apa dalam dia. Kita tak tahu macam mana dia dekat dalam. Betul. Itu yang saya nak membawa ni. Macam tadi saya kata Dave Chappelle, Dave Chappelle. Ada satu ketika dulu orang kata dia gila. Kita ni daripada kat Malaysia ni, Hollywood punya cerita kita dapat daripada Singapore ke, kita dapat daripada ni before the internet, yang kita ingatkan macam dia gila lah, dia buat benda-benda semua. Actually, and then dia dapat about 50 million contract dia tak nak buat. Kata dia waktu dia orang dia reject. Tapi itulah dia, saya rasa ni kalau tak dia pun di Islam bang, dia pun boleh bunuh diri kalau dia tak ada dia tak di Islam tu, but he's making a comeback. And he's amazing now, he's making, and because dia tak nak ikut dengan, dia tak tahu macam mana nak dia tahulah ada benda yang bantu dia, insyaAllah. Tapi suasana tu nak relatekan dengan abang, mesti how do you handle, you are seeing this in front of you pun macam you cakap, but how do you handle it? Ada tak saat yang betul-betul yang gila babs punya down bang, to the max? Abang dah rasa peak ni, tipulah, mana ada orang rasa peak tak pernah rasa trough. Ni yang kat bawah ni bang. Okay, like my status dalam industri, dia walaupun dalam every project kita ada the crews, kita ada manpower yang lain, and then of course kita ada talent, and then kita ada production side, kita ada departments kan. And logiknya, tak tahulah kalau korang pernah terfikir atau tak, logiknya every one of them dalam members dalam project ni, so called film contohnya, everyone is replaceable. Katalah kru tiba-tiba demam, dia boleh ganti. Cameraman dia boleh ganti, audio man, lighting man, runner, name it lah. Tapi a non-replaceable is the artist itself, the talent itself. So dalam istilah shooting ni, there's tak ada MC, EL ke, kecuali melibatkan kematian lah, mak meninggal ke, itu pun kadang-kadang terabur juga. Okay abang ada 3 jam je
I mean, how fair can that be? Tapi deep inside, sebelum saya sign for any project, after kita dah run through the contracts or whatever it is, kita dah sedia maklum dah anything could happen within shooting ni. Andai kata tiba-tiba sakit atau ahli keluarga yang melibatkan kematian or whatever, kita dah tahu dah situasi tu macam mana, that you should be prepared. So macam saya sendiri sakit kadang-kadang yang macam mana nak cakap yang kita betul-betul memang tak sihat. Macam saya ni sendiri, personally saya tahu badan saya ni memang saya ni susah sakit, susah demam. Tapi once bila dia datang, and memang dia akan heavy metal lah. Memang heavy, se-heavy-heavynya, like macam kau tak boleh nak bangun. So gagahkan jugalah. Gagahkan juga pula cerita tu pula ni ni tengah last scene ni happy ending. Tapi kau dah serabai dah macam macam lembu kena demam kuning kan. Dia macam dah tak boleh dah. Tapi bila saya tengok movie tu sendiri, saya dah boleh tengok tau, walaupun semua orang tengah tepuk tangan, like saya macam like literally saya tahu like what's going on. Ni aku tengah sakit teruk ni. Tapi aku gagah juga, berjaya menjadi munafik, menipu kat situ as if I'm okay. Tapi nak buat macam mana, itu fitrah kerja kita. Like when you are in character, you will fight to be in that character. And dia mengikut tuntutan kerja tu sendiri. Apa dia, kalau time aku ni tengah sedih, aku tengah sedih. Kalau aku tengah happy, aku kena happy. Ada sekali tu saya memang masa tu saya jatuh sakit, saya collapse. And I was admitted. Okay. So bila saya admitted, okay, dia macam ni tau, structure shooting ni dia akan melibatkan location. Location ni diorang dah bayar. Contohlah scene tu dekat rumah orang ni. Okay, diorang dah bayar, diorang dah setting dah. So diorang tak boleh postpone tau. Sebab mungkin family members kata hari ni je kau boleh shooting rumah aku. Besok aku dah ada nak panggil saudara datang. So it's fixed. So bila saya admitted, diorang semua dah berterabur ni. Dah kelang kabut, macam mana ni, ada benda ni macam tak boleh nak postpone ni apa semua. You know what they did? Saya baru 1 hari kat hospital. Besoknya the production datang kat situ dengan producer. Saya tak tahu diorang buat macam mana, tiba-tiba saya discharge. Walhal saya tengah teruk lagi tu. Saya tak tahulah diorang kau team ke apa ke, doktor macam mana pun kena discharge dia ni. Sampai tahap tu. Dan saya masa tu ditolak pakai kursi roda tau. Lepas tu saya dibawa ke set masa tu saya ingat saya dekat tepi pantai. So sampai je kat situ, saya pakai kostum saya, diorang dah make up saya. Scene tu macam saya tengah nak lemas. Lagi scene yang agak mencabar juga. Saya kena buat. Ini kerja tetap kerja. Habis tu ini langgar tetap langgar ni. Ni cerita pun lah. Tapi itulah saya rasa. What does the industry do about this? Do you get any compensation? It just comes with the work. Benda ni datang dengan inilah dia kerja. Sepak terajang dunia industri ini. There's a price to pay lah. For me there's a price to pay lah. Even ada sekali was that your lowest part? In that situation, because you are highly demanded, tapi you have to, because your schedule awak macam sangat-sangat tight. So dia macam dia dah menjadi tidak di atas paksi manusia normal lah. You know, you have to lie to yourself. Aku okay, aku kena buat. And kalau bercerita pasal banyak sebenarnya insiden yang saya rasa macam it could have been worse. Macam contoh ada satu scene tu, saya daripada tingkat 3, lepas tu dengan kepala tutup baldi. Mula-mula kita rehearsal, saya kena buat free fall. Maknanya saya jatuh dalam keadaan macam ni, ke belakang. Dia bukan jatuh ke depan macam tu, dia belakang. So bawah tu memang diorang dah taruh tilam, kotak apa semualah, which memang
dia punya apa parameter tu besar lah. So rasa macam selamat lah, still selamat lah. Sikit lagi saya macam dah sembang macam Dover lah. Sikit lagi kan. Lepas tu abang buat stand abang sendiri bang saya buat sebab saya punya syarat simple je. Kalau kata scene tu nampak actually my real face kan, tak kira lah macam mana pun, sebab cerita tu macam saya tengah menggelabar, lepas tu tiba-tiba baldi tu terjatuh kat kepala saya dan saya jatuh. Kalau saya punya perspektif, kalau saya direct, saya tahulah macam mana nak tipu. Maksudnya masa mula-mula tu memanglah ada actual pelakon tertutup baldi, and then next shot orang lain lah yang kepala tertutup baldi. So masa tu saya daripada tingkat 3 saya terus, masa saya lompat tu dia tak macam rehearsal tadi. Sebab rehearsal tadi tak ada baldi tutup kepala. Kenapa bila saya pula tak terfikir tau. Macam I could have like fight for it. Mana boleh bang, tadi masa rehearse tak tutup baldi. Ini saya dah tutup baldi, nanti saya miscalculate macam mana. Yang macam like bodoh-bodoh ikut je kan. Like macam kerja. Buat je lah kan, for the sake of the movie. Tapi bila saya on action tu bila once action je, you're the slave lah. Saya pun lompat. Sikit lagi saya punya lompat tu betul-betul dekat bucu tilam tu. Maknanya kepala saya kalau a few inches away daripada tilam tu, memang kepala saya memang tergentak ke. Wow. Allah sayang. Tapi itulah macam saya nak cakap kan, dalam sepanjang perjalanan saya Allah mudahkan saya. Even ada satu scene tu, stuntman tu tanya saya, abang ini scene ni nampak muka abang kan? Okey, saya kalau ikut, kalau tak nampak muka abang, saya memang stand in untuk abang, saya dah standby dah. Tapi director cakap dia insist nak nampak muka saya. So macam saya pula, kalau nampak muka saya, it's worth it lah saya buat stunt tu. Saya tengah berdiri dekat tingkat 3 bangunan. Tingkat 3 berdiri. So tiba-tiba stuntman cakap, abang tak takut ke buat stunt? Saya cakap dengan dia, kenapa? Kau takut ke? Saya walaupun stuntman memang saya takut lah. Jujur kau saya takut bang. Yalah macam-macam boleh jadi. Tapi itulah, saya rasa malam ni saya rasa tak sedap hati lah bang. Sebab abang ni atas tanggungjawab saya. Apa kata saya bagi satu lagi, ni orang panggil rigging tau. Rigging ni is when you attach a cable. Kita ada pakai, kita safety punya harness, ada satu dia punya kostum kat dalam ni, ada satu attire dia untuk ikat rigging kabel tu lah. So hari tu dia rigging saya lagi satu extra kabel. So bila on action je, memang saya ingat baru a few seconds lah saya berdialog dalam keadaan berdiri di atas tingkat 3. Tingkat 3 ni sebenarnya tinggi sebenarnya. Ya betul. Saya pernah lompat daripada tingkat 3 betul. Kalau jatuh bawah bocor memang kan. Jadi tak sampai a few seconds, tiba-tiba the main cable putus, snap. Pop. So saya macam dalam keadaan yang macam mana nak cakap So you dah dengar dah benda tu terpuncak putus? Saya dengar snap. Tapi lepas tu saya tengok macam gravity macam panggil bro sini lah. Sebab saya rasa macam kenapa saya nak laju nak jatuh ke bawah ni kan. Jadi saya dengar orang dah menjerit kat bawah dah. So saya pula masa tu saya dah macam tak tahu nak pegang apa dah. Sebab dekat dinding tu cuma ada brick je, tak ada apa. Memang tak boleh lah. Lepas tu bila the first main cable dah putus, yang kat bawah dah panik. Lepas tu saya rasa macam dia dah tersentap, tiba-tiba ada satu lagi kabel yang tadi dia pasang tu, safety cable dia, the extra cable. Itu pun benda tu dah dia dah ujung-ujung juga, dia snap juga. So maknanya dua-dua kabel snap ni. Sikit lagi brother ni lah, saya rasa sampai sekarang ni dia tiba-tiba dia dah standby dekat tepi tu. Memang ada satu ruang lah, dia boleh tangkap saya. Dia dapat pegang saya punya stuntman. Dia dah budget lah mana dia can anticipate. Saya rasa saya sampai sekarang saya melihat dia sebagai hero saya.
Dan itulah kadang-kadang bukan kita, yalah saya selalu bila melakukan stunt ni selalu saya akan pastikan like safety first kan, sebab tu diorang akan try dulu, saya akan tengok diorang try. Dulu kita pernah cakap pasal piawaian gaji. Ya. What about piawaian safety? From way at your time dengan sekarang, is it better? Ada ke benda yang memantau? Saya rasa dari segi safety memanglah kadang-kadang kita tak boleh nak predict. Even kalau kita tengok a theme park sendiri pun kadang-kadang like tiba-tiba a roller coaster can go out of the rail, boleh derail. And banyak sebenarnya kan kalau kita nak cakap benda ni, walaupun the safety precautions tu, langkah-langkah awal berjaga-jaga tu dah diambil kan, tapi kalau benda nak jadi. So dia kena ada dua. Satu, kita kena pastikan that the safety tu memang dah dijaga. And on top of that, macam saya cakap lah, kalau dari segi filem ni, kalau muka aku tak nampak, kau taruh je lah stuntman. Itu je. Itu bidang dia kan. Kan memang dia dah standby kat situ untuk melakukan stunt. Even kat Hollywood pun bukan actual pelakon yang buat, kecuali like macam Tom Cruise, dia sendiri nak buat like macam Michelle Yeoh, Jackie Chan. Tapi Michelle Yeoh, Datuk Michelle Yeoh, dia pun start daripada stuntman juga kan. Stuntwoman. Tapi ada yang dia insist dia nak buat. Exactly. Yes. Provided kena nampak muka dia. Kalau setakat dia terbang-terbang, rambut tutup muka, tak payah. Tahu stuntman pun tak apa, tak ada masalah. Why risk? Betul macam mana cakap, you are irresponsible at that set. Buat apa nak run risk kan. And bila kita dah pastikan dari segi sudut yang itu, kita dah ambil, paling penting sekali is what if anything happen. Apa assurance tu? Adakah akan mendapat pampasan yang mungkin tak tahulah macam mana kan. I mean especially waris lah kan. Kalau worst come to worst, melibatkan kematian pula tu kan. Ataupun the worst part is kecacatan kekal. I mean permanent damage, that's worse still lah saya rasa kan. So macam ada orang yang sampai paralyzed. I mean tapi itulah, kadang-kadang saya pun dapat rasakan, kadang-kadang diorang ni stuntman, so mesti under the dotted line diorang dah sign these are the things that is gonna happen, and you have to ready for that. So pada saya macam sebelum ni saya pertikaikan tentang imbuhan, makna dari segi pembayaran apa semua kan, itu kita pernah bincang dah. So macam kali ni kita cerita pasal dari segi keselamatan tu sendiri, and then apa pampasan yang disediakan in case if anything happen. Dan saya nampak macam dekat Malaysia ni so far belum ada lah lagi kejadian yang risk, high risk sangat. Setakat ni belum ada lah. Yang saya dengar pun sebelum-sebelum ni saya pernah dengar bila melibatkan pistol, tembak betul-betul kena kru. Ada ke? Cameraman ada. Satu cerita dia sebab dia kena hala pistol tu dekat cameraman. Lepas tu sikit lagi boleh tembak, boleh pula kena dia. Nasib baik ini dah macam cerita The Crow ni bang. Anak Brandon Lee. Tapi nasib baik tak matilah, Alhamdulillah. Dan dapat pampasan. Tapi ini, these are the risk kan. Yes. The crew and stuff like that. These are the risk tu. Even macam saya pernah buat satu scene rempit lah, motor kan. So diorang ni ada coordinate tau. Okay, kereta satu, okay, motor dua, kereta tiga, macam tu. Tapi miscalculate. Human error ni memang very high risk lah. Memang terlanggar kereta tu. Saya punya terbang memang rasa macam macam ni Superman kalau slow mo. Aku terbang. Tapi abang pakai lah baju-baju. Nasib baik. Itu saya cakap. Saya dah pakai safety. Walaupun saya rasa macam sakit juga bang. Sakit. Bergedebak-gedebuk sakit je. Dia tak sakit sangat lah. Dia terkejut. Right. Dia sakit tu tak lah, because betul-betul safety tu memang membantu lah. Memang sangat membantu. Even kat belakang pun dia ada pasang padding apa semua. So sebenarnya okey lagi lah. And banyak lagi lah scene-scene yang melibatkan stunt yang like apa yang kita cerita ni sebenarnya lebih pada fizikal loh. Tapi when it comes to yang lebih dahsyat, itulah yang lebih haren. Dari yang tadi kita cerita daripada segi mental tu, it has to come from here. Has to come from here. Benda ni semua pengorbanan yang korang ada. Tak pernah abang duduk, lepas tu abang tengok badan dah sakit-sakit dah ni. Tadi nyaris mati kena bucu kat sini. Sebenarnya tu saya cakap, badan tak rasa sakit, tapi mental rupanya saya tak perasan. Sebenarnya
Mental saya torture masa tu, which I live in denial. Right. Tak adalah, aku okay. Right. Tapi once saya dapat discover bila dah terlalu sibuk. Okay, ini baru minor Yeah. Bila terlalu sibuk kan, kita tahu jadual ni memang tak menentu. Saya kadang-kadang bila time cuti pun saya boleh bangun tiba-tiba, hari ni ada apa? Padahal cuti. Betul. Okay. Itu dah nampak minor. Itu baru minor. Yeah. Tapi yang lebih torture ni bila like satu hari saya berlakon 2 filem. Like saya bila tengok cermin sampai tahap like dia ada satu question mark. Saya ingat lagi how crystal clear moment tu. Duduk depan cermin like seriously, dia tak seperti mana yang sebelum ni waktu sekolah sikat rambut. You know yourself. Yeah. Nak pergi dating awet, nak pergi pasar malam, you know. It's so real. Right. Tapi these are the moment yang saya boleh ingat crystal clear. Like, kau siapa itu dah torture dah. Itu dah crucial lah. Dia dah macam crisis identity. Ni lain macam pasal saya pernah dengar ni cerita pasal stroke patient. Patient. Bila ni, of course this is totally two different thing. Tapi macam stroke patient tu dia macam dia tak tahu diri siapa, dia question. Tapi dia tahu lah dia stroke. Tapi untuk abang in that situation, when you're questioning, you're looking at yourself in the mirror, playing a lot of characters, and then you have to be, abang kena menghayati lah karakter tu kan. Dan macam orang cakap sikit lagi, 1 hari sampai 2 different karakter. Bayangkan kalau pagi saya berlakon cerita purba. Hamba rasa tu hamba elok. Contoh. Okay, malam pula masuk set kat KLCC, cerita nak racing, cerita gangster kan. Action, legau. Roshamno masa tu tajuk, watak dia legau kan. Saya pula macam nak bakar, ajak dia racing. Legau, hamba rasa elok kita racing kat KLCC sana. Cut, bodoh, bahabi. Itulah semua job, selagi semua job ambil cross character. Saya dah jadi ni bukan cerita tu kan. Tak, tapi macam mana saya nak cakap? I know ini bukan selalu berlaku because this is biasa to you, but there will be a point yang abang cakap tadi lah. Tak, yang masalahnya producer ni pun saya tak tahu lah evilnya diorang ni. Diorang ni macam ni tau. Kadang saya tak nak benda tu. Saya cakap tak boleh, saya tengah syuting filem ni. Okay, kau syuting filem apa? Adalah filem ni. Okay, tak apa, aku contact producer dengan producer contact. Okay, kau pakai dia siang, aku pakai dia malam. Banyak ni macam mana? Banyak contact boleh keluarkan abang daripada hospital. Diorang memang diorang boleh kau team hospital boleh. Lepas tu diorang boleh hit producer sama producer. Tak apa, lu pakai siang, malam kau pakai. And at that moment, yang membuatkan saya lagi stres, rambut. Macam nanti dekat sini pula nanti kena rambut yang konro tu kan. Yang sana pula nanti macam ni pula. Aduh, dia jadi pening so sampai tahap tu saya rasa macam ini dah teruk dah. Sebenarnya saya tak perasan sebenarnya saya sedang mengalami mental stroke lah sebenarnya. Did you realise it yourself? Mental stroke? Saya tak realise until what happened. Malam tu saya shooting satu video klip. Video klip je. Tapi video klip tu kat tepi pantai, swimming pool. Okay, dah lah depan swimming pool. Lepas tu saya kena duduk berendam dalam swimming pool tu berjam. Lepas tu scene dia banyak nakkan berangin. So bila berangin ni dia kena taruh satu kipas besar. So kipas besar memang lagi sejuk So bila dah habis benda tu, sampai ke subuh, saya rasa macam saya dah tak sedap badan. Tapi saya rasa okey lah. So masa tu syuting kat Terengganu kot. Balik masa dah siang sikit dah lah, pukul 8 lebih. Saya pergi kat parking, pergi kat kereta, nak balik lah, dah habis kerja kan. Saya start kereta, saya buka aircon, tiba-tiba saya blackout. Saya pengsan 9 jam. 9 jam saya dalam kereta sampai ada orang yang perasan. Ketuk-ketuk kereta sampai saya dekat situ saya dah realise dah. Hang on, blackout.
you're tired, you're because mungkin tak tahulah mental tu dah tak boleh catch up. And sejak tu saya sedar yang saya punya temperature dia akan jadi 38 je. 38 selalu demam tau. Kita normal kan 36 plus kan. Saya 38 selama beberapa tahun. So bila saya doktor diagnose saya, dia cakap awak ni bukan demam, nak kata metabolism tinggi, awak tak berpeluh. So dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebenarnya saya kat situ saya dah discover dah, aku ni sebenarnya dalam mental crisis ni. So what did I do? Ada satu saya rasa mungkin ramai yang ketika tu tahu tahap masa tu saya pergi ke Indonesia. Banyak orang rasa saya pergi berubat. Tapi sebenarnya saya bukan berubat. Saya cuba nak lari daripada saya punya real time routine. It works. Rupanya rutin saya tu telah banyak membebankan saya. Dia sama lah cerita Dave Chappelle tadi. Dia ambil break, dia pergi Afrika. Siapa? Dave Chappelle tadi tu. Sama lah. And it works kan. It helps kan. It works. That's dia. why he's achieving. Itu je ubat dia sebenarnya. You kena break the routine. You know, like breathe a new ambience. Look at new people. Look at new surroundings. Dia tak ada dia you cuba avoid. It's an escapism bang, from your routine. Everyday life that you are having now bang. This is for all the listeners and the viewers out there. Ini kepada semua penonton, para penonton dan juga para pendengar. Topik yang kita bincangkan dekat sini is quite sensitive because we are talking about mental health, and this is your experience, Abang Saiful Apek. This is your experience. Some of the viewers and penonton mungkin you guys can relate. Mungkin korang ada sendiri yang mengalami ni, bukan dalam bidang seni je. Abang cakap ni banyak juga kawan-kawan saya ada yang different kind of industry having It's interesting tadi bila orang cakap, kita cerita pasal mental stroke tadi. Kan? Kalau kau Google, aku tak tahu lah kau jumpa betul-betul ke tak kan. Tapi this is it's quite your own experience. In fact, saya boleh bayangkan kalau kata bukan showbiz lah. What's the closest example yang kita boleh ambil? I mean like doctors yang cuba selamatkan nyawa orang. You tahu tak macam mana like dia orang punya, aku boleh ni, aku boleh. You know, like tiba-tiba like you know the pressure of that. Dia boleh jadi mental stroke sebenarnya. I mean logik tak? Kan dia orang punya, in that sense, correct. Dia orang punya committed dengan kerja tu is to save life. And on top of that lah, which is good kalau dia religious. You know, like alhamdulillah lah ada pegangan tu. Macam mana pun aku kena cuba. Kalau tak boleh aku kena redha. Tapi kadang-kadang ada part yang mungkin dia ada intimacy dengan patient tu. Like sebelum operation tu, don't worry, everything's going to be fine. I know quite a few. Lepas tu patient tu cakap, I believe in you doctor, I know you can save me. I mean itu satu example yang the close yang kita boleh fikir. And I'm sure banyak lagi, you know, like kerjaya yang melibatkan mental and stress punya burden ni kan. Beratnya menanggung benda tu. Guys, ini semua contoh guys. Abang Saiful, saya, kita semua ceritakan contoh. Sure yang boleh kita fikirkan. And in fact kalau korang nak share pun, korang boleh share dekat komen. You know, like apa sajalah experience. Maybe awak sendiri, maybe you yourself yang experience benda tu, atau mungkin your parents, atau mungkin orang yang korang kenal. Tak kisahlah apa pun. Saya rasa like memang benda ni wujud. Tapi dalam showbiz, dalam industri filem, inilah saya rasa macam like and tadi kita banyak like kita cakap pasal Hollywood, kenapa berlaku benda tu. And alhamdulillah benda tu tak berlaku di Malaysia. Because on top of that, kita adalah umat Islam. I think that's the greatest part. That we are, bukan kata religious. Ada religious ni dia ada level-level dia kan. Tapi we have faith. We have faith, and kita dalam Islam tu sendiri, we have do's and don't. So sebab tu saya rasa macam like dalam Malaysia punya industri ni belum sampai lagi kronik yang you know like yang Western is facing right now kan. I mean alhamdulillah. Tapi
tak dinafikan mungkin percubaan tu ada, attempts tu ada, tapi itulah. Yalah. Bila kita seorang yang beragama Islam, especially tak kira lah apa agama sekalipun, sebab semua agama ajar benda yang baik. Macam abang tadi, did you seek help? When you realise, did you seek help? You went to proper people? Macam mana? Or you have support system? Saya macam sebenarnya it was never from myself. It was about people around me yang you know that have this concern. Dia orang prihatin. Cakap, bang, saya recommend abang jumpa ni, saya recommend macam ni, macam ni. You know, like mungkin like so called mereka yang boleh menelik, you know, like mystically kan, bukan mistakenly lah, saya tak tahu lah mystically or mistakenly yang diorang boleh tengok. Tapi itulah rata-rata kan, you know, diorang punya jawapan lebih kurang je. Entahlah, Pek, dia cakap, engkau ni aku tengok musuh engkau pun sayang kau. So dia telah menepis bahawa yalah, dalam kita budaya Melayu ni kadang-kadang santau lah, buatan orang lah, and so on lah, banyak dikaitkan. Tapi sebenarnya saya rasa like literally benda ni memang it's nature lah, human nature yang bila dah burn out, terlampau sangat into kerja, kan, macam kerja saya ni pula yang macam no limits kan. Saya macam rasa like I believe in that, bang. Macam when like abang cakap, abang kasih sepenuhnya untuk jadikan ni karakter, you feel weak, right? I tak boleh predict tau. Macam contoh dia kata, bang, okay, besok abang ada game show, kita buat game show untuk TV. So abang kena pakai like baju macam baju basahan untuk water theme park. So I bayangkan mungkin berenang di tepi air, you know, yang melibatkan yang happy. Tiba-tiba saya sampai dia cakap, okay abang punya hari ni abang tak berapa basah sangat, abang sikit je basah. Itu pun terpulang. Kalau abang tak nak basah pun boleh. Tapi saya dah pakai attire ni, tak apa bang, main ikut. Saya pun pergilah. Masa tu kat Sunway Pyramid, Sunway Lagoon sebelah kan. Okay, saya pun ni okay, mana mula saya pergi kat tempat yang wave tu kan. Bukan sini bang, sini mungkin swimming pool. Bukan juga. Main ikut. Saya pun naik lalu jembatan gantung tu. Kan ada jembatan gantung kan. Okey, ni apa, lari daripada sini ke sana? Tak ada bang. Main lah, pergi tengah. Bungee jumping. Bungee? Dia tak cakap dengan abang dia nak buat bungee? Kau ajar tak tahulah. Yang saya ni pula ikut je lah. Apa saya nak cakap, dah sampai atas tu dah. Lepas tu dia dah ikat saya. Berderau ni darah ni kan. Uish, tinggi siut. Sebab ada mula-mula yang seorang tu buat kan dia. No, hang on. Nampak? This is what? This is shooting ke? Shooting untuk TV. Program. Dia macam game show. Right. Okey lah, betul lah. Dia nak the realism tu. Dia nak tengok you punya macam lemak kena banjir. Kau kena game bang. Saya tengok orang yang first depan saya terjun pun punyalah gagah. Sampai bawah biru muka dia. Istighfar punya kuat. Itu memang saya dengar macam dia ni istighfar ke dia azan ni. Sampai tahap tu. Jadi saya ni bila kat ujung tu saya rasa macam mana aku ni saya tengah fikir tau, mungkin tak ada like macam Allah tiba-tiba kata, tiba-tiba kun fayakun, tak jadi. Tak boleh. Cuaca ke apa kan. Itu tak, memang kun fayakun. Kun fayakun untuk orang kat bawah. You're my hero, Cica man, come on, you can do it. Itu jugalah aku terjun. Aduh, just terjun je lah. Itulah macam mana nak cakap kadang-kadang there are things that meant to be. And banyak kadang-kadang kita dengar berdamai lah dengan takdir. Tapi kalau dah sampai tahap 40 kaki macam tu, macam mana nak damai dengan takdir kan? You will ask yourself, especially, what am I doing? Like, wallahi, aku buat kerana Allah. Sebab ini adalah kerjaya yang aku pilih. Tak ada siapa paksa pun suruh kau pilih kerjaya ni. Sebab tu pada mereka-mereka yang kat luar sana, yang kadang-kadang rasa makin lama makin tak ikhlas dengan kerja. Macam mana? Korang kena tanya diri korang, siapa paksa kau buat kerja ni?
Yang kadang-kadang dekat kaunter sepatutnya kau senyum, kau tak senyum, kau maki hamun customer kadang, contoh. Sebab benda ni berlaku. So cuba tanya diri korang duduk kat situ tu ada siapa paksa ke? Korang memilih kerjaya ni atas kerana terdesak, desperate, atau korang rasa this is the only thing I'm good at. You know, I do what I like and I like what I do. Baru kita ada sincerity and honesty tu. So barulah datang berkahnya rezeki kita tu. Tapi bila kita rasa macam kenapa aku nak marah je buat kerja ni kan, berhentilah. Carilah kerja lain. Buatlah kerja postman ke Grab ke Woofer. Tahu Woofer? Woofer WFH Woofer. Tahu tak? Pernah dengar? Work from home. Woofer lah. Woofer. Work from home. Bang jangan nak woofer bang. Tak betul. Saya nak tanya abang. Saya lama ni nak tanya bang. Apa dia? Episod last kita dah tanya. Lepas tu certain parts kita cuba tanya. From what's happening and what you were talking about and what you were sharing, sometimes I wonder, pada tahun 2010, I know what you wonder. You wonder why Stevie is wonder. Stevie wonder kan. Sampai sekarang dia wonder tau. Why? I can only imagine. Why Stevie wonder? I can only imagine bang. Okay, right. Imagine there's no heaven. It's easy, you try. No hell below us, and the world is true. Imagine all the people living life in peace. You imagine there's no countries. It's easy, you try. No love us, and no races too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Bang, sedapkan sikit boleh bang? Hey guys, anda bersama saya Sebervel dalam Darkcast, podcast paling dark. Bang, benar atau tak benar? Tadi abang banyak cerita pasal benar. Saya bukan abang saja langgar, saya pun nak kena langgar abang juga abang. Awak pernah kena langgar? Pernah. Pernah dia orang belakang salah bang. Dia langgar saya kat belakang sikit je. Tapi alhamdulillah saya orang tadi awak pernah safety. Tengok tak orang lari pada roadblock pakai kasut roda? Hai bang, saya kalau saya cerita nanti susah bang. Orang susah nak percaya cerita saya. Memanglah, tapi tak apa. Dalam Darkcast ni kita the untold story lah. Guys, the untold story boleh guys. Boleh katakan banyak kenyataan ataupun cerita-cerita yang saya kongsikan adalah sesuatu yang saya tak pernah kongsi kat mana-mana, kat Google ke, dekat mana-mana interview, kat mana-mana podcast.
sangat-sangat eksklusif. Saya baca ada juga orang cakap dia pernah dengar some certain snippets yang pernah dapat dekat tempat lain. Saya cakap pada saya lah, Mutiara kata kita kena ulang balik semula untuk kita dapat. Dan mungkin kau pernah dengar, orang lain tak pernah dengar. Kasih tahu. Kalau kau pernah dengar, jadikan itu satu peringatan. Ya, betul, InsyaAllah. But saya apa tahu, saya hanyalah suara dalam mikrofon ini. Dan kepada korang-korang para penonton, thank you very much guys for being here. Salam Ramadan. Gang, jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share dengan kawan-kawan korang yang ada dekat sana. Dan don't forget, this is Dark Cast guys. Nama saya Sebevel. Kita bersama Abang Saiful Apik. I will see you guys soon. Sebevel signing off. Bye bye now. Jangan pernah lelah untuk lillah. Signing off. Dark Cast. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Jangan jadi munafik, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.